Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel masakan saya, channel Nuriana. Okay, saya nak sharekan resipi masak kuah mi Hailan ya. Okay, ni bahan-bahannya. Masukkan lauk dulu ya. Ni pisbor, ayam, udang, biskit ni dengan tumis. Bawang merah ni saya masuk 5 biji. Bawang putih 3 biji. Bawang putih saya ketuk je ya. Ni saya iris. Okay, ni bahagian sayurnya. Tomato, cili padi ni dalam 3 biji saya masuk. Ni carrot separuh je. Sedikit sawi. Ni kobis ya, saya kobis. Okay, ni tabahnya untuk buat kuah. Ni serbuk sulah ya, 1 sudu kecil. Ni kicap manis. Sos tiram, sos cili. Okay. Ni saya masukkan 1 sudu ni, 1 sudu ada cream blender. Ini bahan-bahannya. Mi ni saya masak dalam 3 orang makan je ya. Okey, siapa je bahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni saya masukkan ni bawang ni saya cicah ya. 2 biji je, 2 ulas je bawang ni. Masuk minyak sedikit je ya. Kita tumis bawang putih dulu sedikit. 2 ulas bawang putih ya. Okay, ni saya masuk telur kan, 1 biji telur. Kita hacur telur dulu ya. Ni saya goreng dulu mi ya, goreng sekejap dulu. Saya tak rebus ni, saya goreng dia sekejap. Okay, saya masukkan kicap sedikit ya, masuk sikit je. 2 sudu. Kita masuk dalam mangkuk dulu ya, mi yang goreng tadi ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ni saya tumis bawang ya, bawang putih dulu. Bawang putih ni saya masuk 3 ulas je, saya tutup je bawang putih ya. Ni bawang putih dah kekuningan ya. Ni kita masuk bawang merah pula. Bawang merah ni 5 ulas bawang merah je. Masuk minyak sedikit je ya, masuk tumis ni. Okay, sekarang kita boleh letak lada cream blender ya, 1 sudu je. Ni kita masukkan ayam. Kita boleh masuk air ya. Kena air buat kuah. Pulang kemas-kemas ya, nak kuah banyak ke kuah sikit. Ni saya masukkan ni ya, lada sulah 1 sudu kecil. Masuklah ni sos tomato. Ni sos cili. Masukkan
kicap ya. Saya masukkan sedikit garamnya. Rasa. Saya masuk sayur keret dulu ya. Okay, sekarang saya boleh letak ni ya. Sebor ni. Masuklah udang semua ya. Sekarang kita boleh letak sayur semua ya. Masuk semuanya. Tomato ni, kobis, sawi. Kalau yang sawi satu lagi tu masukkan dia batang dia dulu ya. Sebab sawi ni saya masuk batang dia lembut. Sawi yang jenis batang dia keras sikit ya. Ni saya masukkan telur 2 biji ya. Di pagi ni saya hiring 3 biji ya. Dalam 3 biji je. Dia rasa dah ya. Ni masuk air tepung jagung sedikit ya. Bagi pekat buah ya. Sedap dah kawan-kawan, cukup rasa. Ni masih semua dah cukup rasa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita buat dalam ni ya. Okay, kita masuk ni bahagian atas ya. Sup. Sup ya. Alhamdulillah dah siap ya. Dah super je. Resipi senang dan mudah. Kawan pun boleh buat ya. Resipi kuah mi Hailan. Okay, sahabat semua. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Nuriana. Okay, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum semua. Terima kasih.